Tiada larangan dikenakan kepada pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM untuk menggunakan imej, ilustrasi atau dekorasi berkaitan perayaan agama selain Islam selagi ia tidak menjejaskan prinsip halal thayyiban. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan bagaimanapun berkata, penggunaan peralatan sembahan sebagai bahan hiasan adalah tidak dibenarkan kepada pemegang SPHM. Zulkifli menjelaskan penggunaan dekorasi, imej, hiasan dan ilustrasi perayaan bukan Islam yang bersifat tidak kekal pada produk makanan adalah dibenarkan. Bagaimanapun, penggunaan peralatan sembahan adalah tidak dibenarkan dan dekorasi serta hiasan premis tidak boleh membabitkan paparan SPHM serta imej logo halal SPHM. Ia selaras dengan ketetapan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada 2023 yang memutuskan tiada larangan terhadap pemegang SPHM menggunakan imej, ilustrasi atau dekorasi berkaitan perayaan agama selain Islam. Beliau berkata keputusan berkenaan terpakai kepada isu hiasan perayaan bukan Islam di bahagian dapur atau outlet hotel yang mempunyai SPHM. Terdahulu tular surat yang dikeluarkan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM berhubung pemakluman dekorasi sempena perayaan Christmas di hotel dan premis makanan yang dipersediakan halal di Melaka. Menerusi surat itu, mesyuarat panel pengesahan halal Melaka yang bersidang pada 31 Oktober lalu, 11 suara bersetuju bahawa hiasan sambutan perayaan tersebut tidak dibenarkan di dapur atau aula hotel yang dipersediakan halal kerana ia merupakan perayaan keagamaan dan bukan kebudayaan.